Saya Kang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Ya, hari ini kita punya isu ialah Piala Dunia 2026. Jadi, satu berita yang besar dan mengejutkan mengapa berita ini boleh mempengaruhi keadaan kehidupan secara umumnya. Ya, jadi Piala Dunia 2026, ya, mengapa begitu besar? Ya, Piala Dunia 2026 adalah edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Syarikat, Kanada, dan Meksiko, dengan 48 pasukan peserta, iaitu jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Turnamen bermula 11 Jun 2026 dan berpuncak dengan final pada 19 Julai 2026. Ya, jadi ancaman kesihatan global, penyerangan Piala Dunia 2026 kini menghadapi ancaman serius berkaitan penyebaran penyakit berjangkit, dengan format baru yang merangkui 48 pasukan yang jangkaan kehadiran lebih dari 5 juta penonton. Risiko pengeluaran virus meningkat secara drastik. Jadi bagaimana mempengaruhi kehidupan secara umum. Satu, kesihatan awam. Kedua, ekonomi dan pelancongan. Ketiga, ketegangan geopolitik. Keempat, peluang lebih luas untuk negara kecil. Kelima, persatuan dan identiti nasional. Piala Dunia selalu menjadi detik yang dinyatakan masyarakat, merentasi sempadan politik dan budaya. Kesimpulannya, Piala Dunia 2026 bukan sekedar acara sukan yang membawa politisasi kepada kesihatan global, ekonomi, keselamatan, dan kesemangat kebangsaan jutaan manusia di seluruh dunia. Jadi sampai sinilah saya jemput Jerry untuk jelas sedikit tentang hal ini. Jerry? Kesan Piala Dunia 2026. Kesannya dari si pelancong keuangan dunia. Menurut kajian Open Economic bersama FIFA dan Pertemuan Perdagangan Sedunia (WTO), Piala Dunia 2026 dijangka menjana impak ekonomi global melebihi $80 bilion, dengan pendapatan FIFA sendiri dijangka mencecah 11 bilion, menjadikan edisi yang paling menguntungkan dalam sejarah bola sepak. Sektor yang mendapat manfaat, sektor hospitality, negara Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko belum mendapat pelancongan dan hospitality yang sangat tinggi. Sektor makanan dan penginapan saja dijangka menerima suntikan sehingga 2,4 bilion di Amerika Syarikat, dengan kesan susun itu dirasain dalam sektor harta tanah dan runcit. Infrastruktur jangka panjang. Pelabuhan besar sedang dirancang dalam Nectar Stadium, pengangkutan awam dan kemudahan bandar. Pembangunan ini bukan saja menjana pekerjaan jangka pendek, malah dijangka memberi manfaat pada bandar-bandar tuan rumah selama beberapa dekade yang akan datang. Ekonomi global. Pengaruh ekonomi kejuaraan ini akan melintasi sempadan negara tuan rumah, yaitu US,
Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Rantai bukan global aliran dengan industri perkhidmatan hartatan lah, penerbangan dan perkhidmatan profesional semuanya jangka mendapat limpahan positif. Hasil kerjaan juga meningkat. Haknya pengembangan pelapan pasukan dijangka meningkatkan pendapatan hak penyiaran secara signifikan. Dengan FIFA menjangkakan pendapatan hak television melebihi edisi Piala Dunia sebelum ini. Setakat ini penyampaian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Jerry Kang ya. Jadi berhati-hatilah kalau pergi terbang ke Kanada atau USA atau Mexico, sila berhati-hatilah dengan keluarga ya, sebab ada yang tadi sudah disebut ya. Jadi risiko adalah tinggi ya. Jadi perbelanjaan pun tinggi, risiko pun tinggi ya. Ini menyebabkan kesihatan keluarga. Jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.